Syasha nak ke mana ni? Itulah dia. Kemain lagi dengan pistol bagai kat pinggang. Kami nak buat pemantauan dengan Koplo Bani dalam daerah IPD kita. Tuan dah lupa ke? Tuan yang bagi arahan kan minggu lepas. Ya tak, ya. Saya lupa, sorry. Ali tak payah nak senyum sangat. Awak punya giliran minggu depan kan? Ya, Tuan. Saya tahu. Tapi saya memang suka, Tuan. Lagi-lagi kalau dapat merayap tu. Oh, kalau Tuan boleh join saya rasa lagi bagus. Lagi saya semangat untuk buat tugasan luar. Ke situ pula dia pergi. Dah lah, jangan nak merepek. You have to wait for your turn next week, okay? Sarah? Kami pergi dulu, Tuan. Baik. Nampak gayanya dah makin kerap ya. Tuan bagi arahan untuk pegawai semua turun padang. Ya, ini arahan dari atas yang mahukan MPV dan URB untuk bergerak dengan lebih efisien. Jadi pegawai juga kena turun padang untuk pantau anggota yang bertugas. Awak pun tahu kan, indeks jenayah sekarang ini semakin meningkat. Faham, Tuan? Okey, kalau ada apa-apa hal penting berkenaan dengan URB dan MPV, awak boleh terus hubungi saya, Ali. Boleh. Terima kasih, Tuan. Cepat! Belah! Weh! Belah! Polis! Perhatian kepada semua elemen MPV dan URB di kawasan Gombak. Satu heban maklumat berkenaan rompakan di KLM Mat. Suspek 3 lelaki menaiki Proton wajah berwarna silver. Nombor pendaftaran Papa Laima Juliet 3847. Terima apa? Macam-macam hal. Kita baru je keluar dari balai tau. Stand by je, Corporal. Mana tahu suspek tu lalu kuat kawasan kita. Puan, tu betul kereta suspek tu, Puan? Yelah, Corporal. Nombor plate sama. Lekas. Buat U-turn, kita follow kereta tu. Cepat! Kami dapat kesan kereta suspek di Jalan Setanggi. Saya ulang, kami dapat kesan kereta suspek di Jalan Setanggi. Mohon bantuan MPV berhampiran untuk menahan kereta suspek. Cepat! Tuan! Itu je. Tuan! Anggota MPV dah dapat kesan kereta suspek. Good news. Dekat mana lokasi dia?
Jen. Ya. Elok je lalu. Ni, yang Jen suruh hantar hari tu ni. Boleh semak boleh tak? Okey tak? Okey, betul. Hai Jen, nampak happy semacam je hari ni. Ada apa-apa ke? Awak tak tahu ke? Ada berita baik ni. 3 orang perompak tewas di tangan orang kita tau. Hebat betul. Dah lah tu, tembakan dia tepat. Wish, siapa tu Jen? Awak rasa-rasa lah. Siapa yang tewaskan ketiga orang perempuan? Cuba teka. Saya teka Kopral Bani? Bukan. Ama. Bukan juga. Kalau bukan diorang, siapa? Sarah, well done. You did an excellent job. Sekarang ni semua IPD cakap pasal awak tau. Tak sangka saya yang awak ni sharpshooter. To be honest, I was very, very amazed. Tak adalah Tuan, saya bukannya sharpshooter. Saya biasa je macam anggota lain. Eleh, kau tak payahlah nak over low profile sangat, Sarah. Aduh. Tapi memang betul pun, Tuan. Dia ni memang handal menembak. Kita orang sama-sama praktis masa dekat pusat latihan polis dulu. Kau ni janganlah cakap macam tu. Seganlah aku. Dia malu pula. Benda betul, nak malu apanya? Betul tak, Tuan? Lagi satu kan, Tuan? Setiap bulan dia memang akan turun ke lapas sasang. Dia tak pernah miss. Diam-diam berisi rupanya. Patutlah awak ni cekap menembak. Eddie, awak kena ikut Sarah tu. Kalau ada rajin, pergilah berlatih menembak. Baik, Tuan. InsyaAllah. Kau lah kena ajar aku.